Pada hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah memaklumkan kepada Jemaah Menteri hasil ataupun laporan Bank Negara Malaysia yang telah mengumumkan kadar pertumbuhan KDNK rasmi yang disahkan iaitu 5.2% bagi suku ketiga 2025. Ini telah menjangkaui apa yang kita anggap sebagai best case projection sebelum ini sebanyak 4.8%, dan walaupun sebelum ini pernah diumum angka tersebut, tapi ia hanya anggaran pada waktu itu dan pada hari ini telah disahkan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah memaklumkan antara sektor yang mencatatkan pertumbuhan KDNK paling tinggi dan paling memberangsangkan adalah sektor perkhidmatan hampir 9% dan juga sektor pembinaan hampir 12%. Ini membuktikan bahawa keadaan pertumbuhan ekonomi dalam negara kita berada dalam kedudukan yang baik, di landasan yang betul dan terus mencatat pertumbuhan yang cukup baik.